Malaikat maut ni tahu nak tahu rupa malaikat maut? Nak tahu apa cerita? Tahu tak rupa malaikat maut? Tahu? Tahu? Tahu tak tahu? Tahu tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Cakap lah. Nanti aku ceramah bahasa isyarat tak faham. Ya. Malaikat maut ni matanya sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak itu mata dia. Bila mati, tengok di dua negara, orang Islam mati 100,000 mata malaikat maut hilang. Kakinya satu di atas neraka Jahannam. Ini malaikat maut. Di antara malaikat yang paling bengis. Di antara malaikat yang mati wafatnya paling last. Di antara malaikat yang paling banyak sayap, malaikat maut. Ya. Semua orang pasti jumpa. Tapi kalau dia jumpa orang soleh, dia jumpa Nabi dan Rasul, dia jumpa kekasih Allah, wajahnya, mukanya cantik. Dan dia akan bagi salam. Assalamualaikum Abang Azmi surah Ar-Rahman. Ya, dia bagi salam. Kalau pergi rumah orang soleh, dia bagi salam. Kalau orang tanya apa dalil? Dalil pergi rumah Nabi, dia bagi salam rumah Nabi. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Anak Nabi buka pintu, Fatimah Zahra atau pendapat mengatakan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha buka pintu. Dia tengok tak ada pun, ya Rasulullah, tak ada tetamu. Kata Rasulullah, dah ada dah, duduk tepi aku.